suasana. Mana budak-budak ni? Aku dah lama tak pergi. So sibuk dengan dekat tu. Lucu. Okey, dah nampak wajah-wajah. Okey. Kapitan Piko. Indo. Nampak. Tanya. Tanya. Semua bibi. Dia pun bibi. Tu lah, laju sangat. 21 finisher. Tapi tak ada nombor. Tanya. Dok Puan kisah salam. Pujuk dia datang. Waktu sana buat next Unimas Run. Ada. Tak ada. ACB next Kuching Heritage next. Kucing lah, kucing. Tujuan. Nanti PB lagi lah. Tu berapa jam? 2 jam? 2 jam setengah. Tu. Nanti dah sampai. Laju je. Okey. Mana nak pusing ni? Seorang je? Seorang je. Bersama dengan student-student bekas student alumni. Tahniah atas kejayaan PB masing-masing. Alright. Lama tak pergi sini. Dah lama tak lihat. Okey, ni bersama geng-geng Samaran Runner Club. Semua wajah-wajah kegembiraan. Ada yang naik podium. Monam. Terima cikgu Zaidi. Macam mana bang semua? Road okey? Okay, alhamdulillah hari ni first time personal PB untuk full marathon. 5 jam. Wah, tahniah. Dia masuk email tu pusing balik. Ya, masuk Tanjung Batu keluar. Lepas tu masuk Unimas keluar. Dia tak ikut road macam dulu sampai sama semua tak kan? Tapi jalan sama tu jet. Teruk tak bagus kan? Wah, akhirnya jumpa juga kawan-kawan. Ni geng-geng ultra. Adik dia. Ingat dia pakai kasut sponsor. Sponsor. Macam mana suasana Samaran? Hari tu ada panas sikit tapi overall bagus. Mantap. Okey. Kau masuk berapa distance? 42. Hari ni 21 je. Dah 21. Macam mana? Okey. Podium. Okey, tak ada PB tapi overall okey, enjoy. Enjoy road okey. Alright. Road pun okey, semua okey. Mantap. Tahniah coach. InsyaAllah jumpa. Lama tak jumpa. Ya, lama tak jumpa. Sekejap Okay, saya bersama dengan Kapten minta maklum nama. Syafiq. Kapten Syafiq dan dengan Miss wife dia, Miss Kala. Siapa tak kenal? Mesti kenalnya. Antara Ironman woman di Malaysia yang aktif. Okey. Okey, macam mana suasana di Samaran Marathon? Road dia semua, Cap dengan ni. Okay, hari ni saya join half marathon and saya hari ni 8 bulan pregnant and my husband join full marathon. So far my husband dapat PB. Wah, tanya. Tanya Cap. Datang dengan misi nak habis dengan selamat. Secondary misi nak habis Sub4, alhamdulillah dapat tercapai misi Sub4. So event Samaran tak besar tapi bagi kita orang rasa proper. Daripada organizing committee, daripada ke water station, makan minum apa semua lengkap. Road semua okey lah, tinggal ada sikit cabaran sikit. Ada sikit cabaran tapi tak mencabar lah kalau tak ada cabaran. So puas hati, next year boleh datang lagi. Next year semua boleh join Samaran Marathon. Very well organised event. Air cukup, marshal terbaik. Walaupun jalan gelap tapi ada lampu. Okey. Jalan dikawal dengan selamat.
So far untuk runner memang highly recommend to join. Alright. How pengalaman di Samaran Marathon, insya-Allah berjumpa lagi. Okay. Okey, Insya-Allah jap. bulan depan. Insya-Allah.